sedang menonton Busana Asia. Episod kali ini saya berada di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana saya akan menjejak seorang breaker fashion yang sangat terkenal di kalangan selebriti Malaysia. Dia juga banyak mengharumkan nama Malaysia di luar negara dalam dunia fashion. Nak tahu siapa? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya dalam Busana Asia. Suasana Kuala Lumpur. Yang menariknya tentang bas KL Hop On Hop Off ini, ia menjadi salah satu tarikan utama pelancong dari luar negara. Inilah dia Fairuz Ramdan, di mana rekaannya berkonsepkan casual contemporary. Okay, Fairuz, apa khabar? Baik. Ya, awak sangat terkenal dengan rekaan logo beruang. Boleh ceritakan sikit tentang logo beruang? Okay, logo beruang ni terhasil saya paksa kawan-kawan beli, and then dia kata macam mana kita nak beli, kita ni badan macam beruang. So it was literally a joke, a prank. I did apa ni, logo ni beruang, letak dekat baju tu. Okay, nah sekarang korang beli sebab ni memang baju untuk beruang. Seawal 6 tahun, asalnya kami memang dipaksa untuk menjahit untuk membantu. Kemudian paksaan itu menjadi hobi, menjadi minat. Apa yang saya perhatikan, Fairuz pun banyak buat baju untuk selebriti kan? Ada juga, tapi taklah banyak, tapi ada juga. Semua yang top-top saya tengok. Oh ya. Yeah. Kita first buat 4-5 tahun lepas dengan Dato' AC lah first. Ini logo dia agak berbeza sikit daripada yang tadi. Okay, yang tadi tu is kita punya signature logo. Yang ni kita punya kapsul. Setiap tahun kita ada 3 ke 4 kapsul. And yang ni Iceman lah. Apa yang bagi Fairuz idea untuk buat yang berkonsepkan ais cair? Untuk design ni saya dapat inspiration daripada masa tengah minum, masa kacau air tu ais tu tumpah. Oh, jadi yang ini macam mana? Dia dilukis atas ke atau pakai mesin? This is manually 6 screen printed. Oh, okay. Inspirasi ni datang dalam pelbagai bentuk. Kalau ikut bulan Mei, hari tu inspirasi tu hanya datang daripada sebiji ais tu. Asalnya ais tu dia jatuh je daripada kita duk kacau-kacau air tu, ais tu jatuh, tiba-tiba ais yang jatuh atas meja tu dia cair kan.
rekaan ini sangat menarik motif ni. Ini juga mosaic tiles yang dapat daripada Yes, ini adalah kita punya Fairuz Ramdan Art Series. So Fairuz Ramdan Art Series kita akan keluarkan pullover. Maknanya pullover ni dia baju tu dia pull over. Dia butang dia sampai sini je. Okay, dia tak nampak dia punya placard, dia tak nampak pocket dia. Tu yang saya tengok tadi. Saya ingatkan kemeja yang betul-betul ada butang sampai ke ujung. Cara jahitan ni adalah untuk identiti tersendiri you ke? Kalau orang cari Fairuz Ramdan mesti pakai invisible benda-benda macam tu? Tak juga. Ini inspired daripada Hawaiian shirts, the vintage Hawaiian shirts. So kita adapt culture tu untuk kita punya art series. Apa yang saya perhatikan dekat sini ada jenis apa yang orang panggil patchwork. Ini material yang you buat sendiri ataupun you ambil daripada material-material yang dah lama? Bukan, material ni yang pada ketika itu kita ada collection ni. Ultimate yang memakai baju ni at the time kita nak dia complement the collection. Dan ini guna jahitan tangan? Ya, semua tu jahitan tangan. Saya pernah terbaca artikel tahu waktu Fairuz masih muda, masih budak lagi, dia pernah ambil benda-benda fabric yang tak dipakai terus dibuat jadi bingkai gambar. Ya, betul. Adakah itu inspirasi untuk buat jaket ini? Patchwork telah menjadi satu, kalau di UK patchwork tu satu benda yang craft yang diorang sangat appreciate. Jadi masa kecil tu sampai hari ni masih lagi buat patch tu. So it means fabric yang tu kita pakai balik, kita restyle balik kan. Dilahirkan di Scotland, jadi membesar sana selama hampir 14 tahun. Jadi membesar sana kami tidak diberikan belanja wang poket. Jadi saya terpaksa buat kerja ekstra untuk dapatkan duit. Jadi pada masa yang sama saya banyak buat kerja rumah, ambil kain-kain perca yang lebihan daripada baju yang mak jahit. Itu je saya jadikan photo frame. Daripada kisah latar belakang pemilik jenama FR iaitu Fairuz Ramdan, ia telah menarik perhatian saya kerana dia telah berfikir sebagai seorang usahawan daripada usia yang muda lagi. Ini menunjukkan sifat matang Fairuz Ramdan kerana dia pernah membesar di negara asing iaitu Scotland. Jadi tidak hairanlah bila jenama FR berkembang menjadi antara jenama lokal yang terbesar di Malaysia. Dan saya pun ada perasan ada Black Label. Black Label adalah adik kepada Blue Label. Jadi brand ni kita banyak collaborate dengan events. So contohnya we were at the Volkswagen Fest. Kita buat design beruang tu naik detail kan. Kita ada satu lagi. Jadi setiap t-shirt ada rekaan yang lain. Yes, yang lain. macam ni beruang tu naik Volkswagen kombi. Ni takkan dapat beruang yang macam ni di Blue Label.